السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي فضل الإنسان على سائر خلقه فأرشده إلى الحق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه المرجع والمآب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إنه إلى ربه أواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, khatib berpesan kepada diri sendiri
dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Hindarilah segala bentuk perbuatan lagha, yaitu perbuatan yang lalai, yaitu perkara yang sia-sia, seperti berbual-bual, bermain telefon bimbit, atau tidur dengan sengaja ketika khutbah dibacakan. Sesungguhnya mendengar khutbah dengan penuh adab dan khusyuk merupakan tuntutan yang perlu dipelihara demi memperoleh keberkatan serta manfaat daripada peringatan yang disampaikan. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk umur, peluang yang tidak berulang. Jemaah-jemaat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, umur merupakan perjalanan kehidupan yang bermula sejak seseorang dilahirkan sehinggalah tiba saatnya dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik yang dilalui adalah anugerah dan amanah daripada Allah yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Panjang atau pendeknya umur merupakan ketetapan dan rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tiada seorang manusia yang mampu mempercepatkan maupun melambatkan ajalnya walaupun sesaat. Justru setiap hela nafas dan kesempatan yang dikurniakan hendaklah diisi dengan keimanan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekalan menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi melalui surah Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan, maka apabila telah datang tempoh mereka, tidaklah mereka dapat melewatkannya walau sesaat pun, dan tidak pula mengawalkannya. Jemaah yang berbahagia, kini kita telah melangkah ke pertengahan tahun 2026. Masa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan. Segala kenangan, sama ada pahit maupun manis, suka ataupun duka, hanyalah menjadi catatan yang mengajar dan mendewasakan kita. Namun yang lebih penting ialah menyedari bahawa setiap hari yang berlalu membawa kita semakin hampir kepada saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru seorang mukmin yang bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah, menghitung amalan diri, serta memanfaatkan bagi umur yang masih dikurniakan dengan memperbanyakkan amal soleh serta meninggalkan segala bentuk maksiat. Sesungguhnya umur yang dipinjamkan kepada kita merupakan nikmat dan modal paling berharga untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di muka bumi. Keberkatan umur, waktu dan rezeki bergantung kepada sejauh mana kita beriman, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Oleh itu, manfaatkanlah setiap detik kehidupan yang masih berbagi sebelum tiba saat yang tidak lagi memberikan peluang
untuk beramal. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, sesungguhnya umur merupakan nikmat dan amanah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu hakikatnya ramai manusia hanya menyedari nilai masa apabila diselubungi penyesalan. Penyesalan yang paling besar ialah apabila ajal telah tiba. Kerana pada saat itu segala peluang untuk beramal telah pun berakhir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran bahawa apabila seseorang meninggal dunia, dia memohon agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Namun permohonan tersebut tidak diperkenankan, kerana setiap manusia hanya diberi sekali kesempatan hidup di dunia. Oleh itu, selagi hayat di kandung badan, marilah kita menghargai nikmat masa dengan memperbanyakkan amal soleh, memperkukuh ibadah, memperbanyakkan istighfar, dan segera bertaubat. Janganlah kita menjadi golongan yang menyesal setelah segala peluang untuk beramal telah berakhir. Sebaliknya, rebutlah setiap kesempatan yang masih ada untuk menambah bekalan takwa sebagai persediaan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sehingga 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maksudnya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sehingga pada hari mereka dibangkitkan. Sidang Jumaat yang rahmati Allah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim menjelaskan 4 hakikat penting mengenai masa. Pertama, masa berlalu dengan begitu pantas. Kedua, masa yang telah pergi tidak akan kembali. Ketiga, masa yang telah berlalu tidak dapat diganti walau dengan apa jua nilai. Keempat, masa merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Justru apabila kita mensia-siakan masa, hakikatnya kita sedang mensia-siakan umur yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf amat menyedari hakikat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menguruskan umurnya dengan penuh disiplin dan keseimbangan. Sebahagian daripada masanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebahagian lagi untuk berehat bagi memulihkan tenaga, dan selebihnya digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu serta berkhidmat kepada masyarakat. Pengurusan masa yang baik menjadikan umur mereka dipenuhi keberkatan dan menghasilkan manfaat yang berkesan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memikul berbagai tanggungjawab sebagai rasul, pemimpin negara,
panglima perang, ketua keluarga dan pendidik umat, baginda tetap menjadi teladan yang terbaik dalam memanfaatkan setiap detik kehidupan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang budiman, setiap manusia dikurniakan tempoh masa yang sama, yaitu 24 jam sehari semalam. Namun yang membezakan antara seorang mukmin dengan yang lain ialah bagaimana mereka menguruskan dan memanfaatkan umur tersebut. Islam mendidik umatnya supaya menghargai masa melalui pensyariatan ibadah yang terikat dengan waktu tertentu. Solat fardu diwajibkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Puasa hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Manakala ibadah haji hanya sah dilakukan pada bulan-bulan haji yang telah ditentukan oleh syarak. Sekiranya ibadah-ibadah tersebut dilakukan sebelum maksud waktunya atau selepas waktunya tanpa keuzuran yang dibenarkan syarak, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ini membuktikan bahawa Islam mengajar umatnya supaya menghormati masa dan berdisiplin dalam menguruskan umur yang dikurniakan. Malah Allah Subhanahu wa taala sendiri mengangkat martabat masa dengan bersumpah atas nama waktu dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Jika kita menelusuri lembaran Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai bentuk masa sebagai tanda betapa besarnya nilai dan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah surah Al-Asr, surah Al-Duha, surah Al-Lail, surah Al-Fajr dan surah Al-Syams. Sumpah-sumpah tersebut menjadi peringatan bahawa masa bukan sekadar ukuran waktu, bahkan merupakan amanah yang akan dipersoalkan pada hari akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah bahawa setiap nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur, masa, pendengaran, penglihatan dan hati, merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh itu, manfaatkanlah umur yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amal soleh, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, serta sentiasa melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah digunakan pada jalan yang diridainya. Justru isilah umur yang dipinjamkan ini dengan iman, amal soleh, kebajikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap amalan dan setiap nikmat yang dikurniakan akan dipersoalkan di hadapannya pada hari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar menyuruh para jemaah bersempena sambutan Hari Imigresen ke-104 agar bersama-sama memikul tanggungjawab memelihara kedaulatan negara sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Kedaulatan bukan sahaja meliputi keselamatan sempadan negara, malah merangkumi keamanan, kesejahteraan rakyat dan pematuhan terhadap undang-undang. Dalam konteks ini, Jabatan Imigresen memainkan peranan penting dalam mengawal dan menjaga sempadan negara dan penguatkuasaan undang-undang imigresen demi keselamatan rakyat Malaysia. Bagaimana sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Untuk itu, mimbar menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjadi mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat serta melaporkan sebarang pelanggaran undang-undang atau aktiviti yang mencurigakan. Usaha memelihara kedaulatan negara bukan hanya dipikul oleh agensi penguatkuasa semata-mata, bahkan memerlukan kerjasama seluruh rakyat untuk berjaya. Marilah kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab, menghormati undang-undang dan bersama-sama menyokong usaha Jabatan Imigresen Malaysia dalam memastikan Malaysia terus aman, berdaulat dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا, ke bawah duri yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa ala fakhamatir ra'isil a'la, Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, wa ja'alillahumma hadhil ballata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah,
bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki-kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami daripada sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dengan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah jemaah solat fardu kami sama seperti solat jemaah Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.